Day 3 of our trip to Sabah. Hari ketiga ni kami masih dekat Kundasang lagi. Lepas je breakfast dekat hotel, kami terus shoot ke Spring Garden, which is sangat-sangat dekat dengan H. Benjamin punya resident tu. Sampai-sampai je anak terjatuh kat lumpur, dah lah pakai baju warna putih. Sabar je lah. Sepanjang kami kat sini, dekat area Kundasang ni memang banyak hujan ataupun berkabus. So tanah memang sentiasa basah. I sarankan kalau korang nak travel ke sini, readykan siap-siap payung dan baju hujan. Dekat Spring Garden ni memang kita boleh tengok bunga. Sangat banyak bunga. Bunga-bunga macam hydrangeas, lilies, daisies. Bertiba pula dia datang kabus, terus rasa macam kita dekat luar negara. Sejuk, memang nampak sangat-sangat cantik dekat sini. Tempat dia taklah besar sangat, tapi luas lah, walaupun sebenarnya time ni ramai sangat orang, tapi tak adalah rasa crowded. Entrance fee nak masuk ni lebih kurang RM10 seorang. Buka daily daripada pukul 9 sampai pukul 4 PM. Kalau ikut ke hati memang nak duduk sini lama-lama, tengok-tengok hujan pula. On to the next destination, which is Desa Dairy Farm. Kat sini lah tempat yang kita nak tengok lembu-lembu yang hitam putih macam lembu New Zealand tu. Masa ni pula cuti sekolah, jadi memang ramailah orang datang ke sini. Masuk ke sini pun entrance dia RM10. Untuk dewasa, kanak-kanak 7 tahun ke atas RM7. Dan sebenarnya kat sini kami sangat excited nak try dia punya fresh milk, dia punya yogurt, cheese, pizza dia tu. One of the attractions yang ada kat sini ialah dia punya animal feeding. So kita boleh bagi makan dekat dia punya lembu dengan dia punya kambing. Boleh beli satu botol tu dalam RM2. Rumput dia pun boleh beli RM2 juga. And dia memang nampak sangatlah comel. First time tengok lembu yang black and white macam ni. Selalu tengok dekat movie saja. Memang nampak macam lembu New Zealand. Kebetulan masa kami datang tu memang betul-betul feeding time. So semua orang memang berkumpul lah dekat sini. Best bagi anak-anak experience feeding the cows. Walaupun masa time ni anak I macam takut-takut sikit, sebab lembu yang kat depan ni agak agresif juga. Tengok tu. And bukan setakat lembu je tau, kat sini pun ada juga kambing. Bagi susu dekat dia orang cute sangat. Teringat macam bagi susu dekat anak dulu. Anak mula takut-takut dengan lembu, tapi lepas tu terus suka. Excited sampai tak nak balik. Kalau datang sini pukul 8 pagi sampai 10 pagi, mungkin akan nampak Gunung Kinabalu dekat background tu. Dan area sini memang banyak sangat tempat nak ambil gambar. Dan try makanan-makanan kat sini, highly recommend. The fresh milk sangat sedap. Kami punya favourite definitely the chocolate milk. Next kami pergi ke Alpaca Club. Kat sini memang kami nak tengok alpaca. Basically day 3 ni memang penuh dengan outdoor nature punya aktiviti. Nak masuk sini, harga tiket untuk dewasa RM15. Untuk kanak-kanak yang 4 tahun ke atas RM10. Kanak-kanak 4 tahun ke bawah RM2. Kita boleh interact dan bagi makan dekat alpaca ni. Diorang dapat comel. Dan caretaker kat situ pun bagi tahu cara-cara betul nak interact dengan alpaca. Macam jangan duduk kat belakang, kan nanti kena tendang. Rupanya alpaca ni suka ludah or spit, so be careful. Tapi so far kami tak adalah kena apa-apa pun. Ada juga binatang-binatang macam arnab, hedgehog, dan the view dekat sini memang betul-betul cantik. Tolonglah naik ke atas dan ambil gambar belatar belakangkan view ni. Dah lapar tu kami pun singgah dekat restoran Selera Kebun. Dekat sini memang sangat-sangat viral dan famous untuk dia punya rusa salai. Tempat ni memang sangat-sangat ramai. Kami order 2 nasi putih, 1 nasi linopot, rusa salai masak lemak cili api, rusa salai masak sup, and telur dadah. Total for all of this is around RM87. Dan percayalah, sebenarnya satu lauk tu untuk di-share 2 orang. Bukannya satu lauk seorang. Sebab portion dalam tu memang sangat-sangat banyak. Yang nasi linopot ni, dia nasi unggu tradisional yang bungkus dengan daun. Serius, memang wajib try dekat sini. Sedap korang. Makan sekali dengan masak lemak. Memang betul-betul padu. Dan kami order juga kopi Saigon. Yang ni betul-betul pekat pure. Last tempat yang kami singgah ialah dekat Hidden Hill, Kundasang. Tempat ni definitely Japanese punya inspired. Some people call it Little Japan sebab everything here reminds me of Japan. Tiket nak masuk sini untuk dewasa RM10. Untuk kanak-kanak 12 tahun ke bawah RM5. Siap ada Totoro, Quiet from My Neighbor Totoro, and No Face daripada Spirited Away. As an anime lover, tempat ni memang tempat wajib lah. Dah lah diorang tengah blasting song semua lagu-lagu anime yang I kenal. Nak sewa yukata and kimono pun boleh dekat sini. Tapi kami pun dah keletihan. We really enjoyed Kundasang. Esok tu dah nak gerak ke Kota Kinabalu dah. So we're gonna say bye Kundasang for now.